power dia saya tengok saya pergi nampak. Yang ni dah test, yang tu dah test, yang ni dah test. Bang, bang, saya nak test kereta yang sana boleh tak bang? Boleh. Jom. Boleh. Itu full elektrik Jom, full elektrik. Okay. Meledak. Oh, cantik dia berjapi ni pun sambil cikgu pun boleh tengok juga lah kalau terlintas hati kan. Jodoh ada dengan anda. Cikgu nama? Cikgu Am. Cikgu Am. Dengan cikgu belakang sama? Cikgu Jonet. Cantik. Okey, kejap Ada soalan yang habis tadi tu apa tu? Pick up. Okey, saya tengah habis Stand ni nampak? Okey. Komod ni. Ini kalau overtake sedap ni. Kalau awak bawa dulu lah. Awak bawa lah. Awak bawa doang. Boleh. Okey. Okey. Okey, ni namanya adalah GWM je nama dia. Kereta nama Ora. Okey, full bateri. Tak ada langsung menggunakan setitik petrol pun tak ada guna. Cas dekat rumah. Dekat rumah dekat stesen minyak. Okey, so sekarang nampak kita ada 360 kan untuk reverse. So kita tak payah risau kan. Ada zon hijau ni. Muka orang betul lah. clear dia punya. Ya, so orang keliling kita boleh tengok atas kan, daripada atas kononnya. Tengok belakang memang Tak payah. Tak payah. Tak payah diragui. Tak payah. Dia sekali cas berapa jauh kilometer jalannya? Okey, soalan yang cantik. Sekali cas penuh maksimum 650 anggaran kilometer. Contoh sebelum kita nak balik kampung, kita tengok dekat Google Map berapakah jarak kita punya perjalanan raya ke Terengganu kan. So contohnya kalau masih dalam range 600 km, so bolehlah pergi dengan confident sampai sana cas. Tapi ingat, setiap stesen minyak sekarang RR dah banyak charging. Charging. Bayar je lah kan. Bayar je lah. Cuma macam ni. Kalau jam macam mana? Okey, soalan cantik. Terkurang mileage dia lah sebab ni. Tapi sebenarnya tak juga. Sebab dia tak bergerak. Cuma dia menggunakan aircon tu. Aircon tu dah gunakan kuasa bateri kan. So guna aircon tapi tak jalan. So dia akan kacau sikit kat situ lah. So macam mana? Okey, suspension sudah. Hebat sangat ni. Hebat sangat Sampai berapa ratus kilometer sejam ni boleh? Okey, ini yang saya fahamkan maksimum 180 km sejam. Tapi ada yang cakap 160. Mungkin sebab yang berani tak berani lah. 180 okey. Jauh Tapi kalau kita bawa lagi laju, lagi penggunaan bateri tu lebih, so cepat habis lah. Ya. Oh nampak awal. Ni panoramic. Panoramic je. Dia bukan kawan tu. Dia bukan sunroof. Power dia saya tengok saya pergi nampak.